Yang saya nak suarakan di sini adalah sebenarnya siasat Islam itu adalah dua kata kunci yang saya peganglah hari ini. Kebenaran ilahi, keindahan seni. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kita bertemu lagi dalam Odosia Kupas Sastra terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Bersama-sama dengan saya seperti lazimnya, Saudara Sayuti Ahmad. Saya rasa salah. Bukan Sayuti Ahmad. Ahmad Sayuti Yusof. Biasalah. Kadang-kadang kita pun tersasul kan. Tetapi itulah Saudara Sayuti. Kali ini kita bersiaran dalam satu episod yang khas juga. Episod yang kelima. Dengan membawa satu topik yang juga sangat penting dalam perkembangan sastra kebangsaan kita. Tetapi sebelum itu, seperti yang tuan-tuan dan puan-puan sedia maklum, saya selaku pewara dalam Odosia Kupas Sastra ini, juga Saudara Sayuti sebagai pewara juga, kita akan berbual sedikit tentang perkembangan sastra semasa. Namun begitu, kalau mengikutkannya sepanjang bulan Mei ni, banyak perkembangan sastra di Malaysia yang sangat penting. Baik secara khususnya yang dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka sebagai sebuah badan yang memang berperanan dalam mengembangkan bahasa dan sastra kebangsaan di Malaysia, maupun agensi-agensi yang lain, maupun pihak agensi kerajaan yang lain, termasuklah pihak-pihak swasta, yang maksud saya penerbit-penerbit. Dan kita sudah tahu penghujung bulan Mei ini, ataupun rata-ratanya semua sedia maklum, ada satu suasana ataupun kita sebut pesta yang akan memeriahkan juga salah satu industri buku, dan impaknya juga terkesan kepada perkembangan sastra kita. Di situlah akan kita dapat bahan-bahan bacaan ataupun karya-karya sastra terbaru. Ini juga salah satu petanda ataupun salah satu daripada perkembangan sastra yang sihat. Pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Saya tersebut Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur yang akan bermula pada 29 Mei 2026 ni di tempat biasa di WTC Kuala Lumpur. Baik, itu kita tinggalkan dahulu. Tapi Saudara Sayuti, mungkin boleh sebutkan ada satu juga perkara yang sangat penting pada bulan sebenarnya diumumkan pada 28 April yang lalu, tetapi kita tahu pada 28 April lalu kita tak sempat membicarakannya dalam Odosia ini. Tetapi mungkin Saudara Sayuti boleh memberitahu apakah perkara penting yang berlaku dalam perkembangan dunia sastra kita pada 28 April 2026 yang lalu. Okey, terima kasih Saif. Episod penting, bukan episod penting dalam sejarah sastra negara. Kita ada sastrawan negara yang terbaru, sastrawan negara ke-16, pengumumannya dibuat pada 28 April, tak silap saya, iaitu Mana Sikana, atau nama sebenarnya Abdul Rahman ataupun Hanafiah. Nama penanya Mana Sikana, yang memang dinanti-nantikanlah. Saya fikir kalau tak silap saya, sastrawan negara yang ke-15 tu 3 ataupun 4 tahun lepas. Ya, betul. Sastrawan negara Rahman Syahri, dan yang terbaru sastrawan negara 2022. Ya. Walaupun Mana Sikana sudah berpulang, kita kata ke negeri abadi, tetapi yang lebih penting di sini ialah bukan susuk. Yang penting ialah karya-karyanya yang pastinya akan diterbitkan semula, akan dibicarakan semula. Dan sebenarnya apabila saya mendengar pengumuman itulah, Mana Sikana menjadi sastrawan negara yang baru, saya ada membaca kembali beberapa novel awal dia, karya-karya awal dia, Kesesatan. Kan? Jadi saya fikir memang menarik untuk dibicarakan kerana karya-karya awal dia tu saya rasa sangat berkualiti. Sangat berkualiti dan mencapai standard tertentu dalam
sastra kita. Ya. Kan menarik sebenarnya jika perkara ini diteruskan, dan mungkin kita akan ada satu episod khas mungkin untuk membicarakan tentang kepengarangan Manasik-Ana ni. Sebab saya tanya rakan-rakan yang di luar lah kan, yang tidak begitu mungkin tak begitu tahu dunia sastra ni kan, lebih mengenali Manasik-Ana sebagai teori, pengkritik, tapi karya kreatif beliau juga tidak kurang mutu dan estetikanya. Itu lebih penting. Dan jadi setakat ini untuk yang pengumuman yang kita kata episod penting dalam sejarah sastra lah. Okey, saya nak menambah jugalah. Apa yang menarik juga, ini merupakan jurung-jurung kali DBP mengambil satu pendekatan yang sangat berani. Bukan kerana kami DBP, tetapi kita melihat penghargaan kepada seorang tokoh, bukan je dalam bidang kepengarangan, bukan juga dalam bidang akademik, tetapi dalam bidang pemikiran. Terutama maksud saya pemikiran sini, bagaimana gagasan-gagasan beliau telah banyak juga digunakan baik oleh penyelidik ataupun para penulis. Bagi saya Dr. Manasik-Ana ataupun Abdul Rahman Napiah, seorang academician, bagaimana yang menarik bagi saya, keputusan ini kita semua dah tahu pada awal pengumuman Anugerah Sastrawan Negara ataupun ASN yang membawa gelaran seseorangnya sebagai sastrawan negara yang diumumkan pada 28 April yang lalu di Putrajaya oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Pendidikan Malaysia, iaitu Fadlina Siddiq. Dan kami Dewan Wasatiyah Puasa sedia maklum polemik akan timbul berkaitan tentang seorang tokoh yang telah pulang ke negeri abadi, tetapi kita anugerahkannya sebagai salah seorang sastrawan negara yang ke-16. Kita tahu perkara itu akan menjadi satu polemik dan juga pertikaian. Tetapi saya lihat, ini secara peribadi pula saya lihat, Dr. Manasik-Ana dia bukan saja meninggalkan karya-karya penting, tetapi dia juga meninggalkan jasa-jasa yang penting. Bagi saya, apa yang kita terlepas pandang pada Dr. Manasik-Ana ni adalah dia sebagai seorang pengkritik, dia lebih dikenali sebagai seorang pengkritik. Tetapi kita tertinggal, dia juga sebenarnya seorang penulis. Penulis kreatif. Penulis kreatif. Dia telah menghasilkan, kalau bidang drama tu kita tahu, dia memang dalam pelupur drama, skrip drama dia, tetapi kita juga terlupa bahawa dia juga banyak menghasilkan cerpen-cerpen, novel dan juga novel-novel. Tetapi sayangnya tidak ada pengkritik yang mengkritik karya dia. Kerana beliau ataupun arwah sibuk mengkritik karya orang lain, sehingga terlupa orang nak mengkritik karya dia. Dan pengiktirafan ini bagi saya salah satu juga untuk bukan mengenang jasa, tetapi lebih penting untuk kita melihat pemikiran-pemikiran yang ditinggalkan oleh arwah di dalam karya-karyanya. Dan di sinilah bagi saya tugas kita juga kepada penonton, pendengar, tugas pembaca untuk mencari karya dia, untuk melihat bagaimana Manasik-Ana sebagai sosok seorang pengarang, bukan pengkritik, dan juga bukan juga sebagai seorang penteori. Tetapi apa yang menarik sebenarnya, apa yang kita bincang pada hari ini juga, Dr. Manasik-Ana juga ada menggagalkan satu teori sastra Islam. Dia terlibat dalam kita kata persejarahan gagasan sastra Islam. Beliau juga terlibat di dalam sastra Islam ini. Dan juga dia, kalau saya tak malu katakanlah, beliau juga sebenarnya adalah merupakan guru saya. Guru saya dalam bidang penulisan dan juga dalam bidang itulah kritikan. Tapi kita tak nak panjangkan perkara itu, sebab saya dah sentuhkan sedikit tadi bahawa topik akan kita berkatakan pada episod yang kelima ni. Okey, apa dah saudara-saudara Yati? Okey, untuk episod yang kelima ini kita bawakan satu topik yang saya fikir penting dalam sejarah sastra dan sering dibicarakan sampai sekarang sebenarnya, kan, iaitu sastra Islam, karya dan tokoh. Jadi dalam episod ini kami bawakan panel yang khas yang akan kita beritahu nanti. Tetapi sebelum itu kita nak memaklumkan kepada penonton bahawa sastra Islam ini kita lihat luas cakupannya, banyak perdebatannya, banyak orang, individu sastra yang besar, nama-nama besar yang ikut turut terlibat dalam membicarakan tentang sastra Islam. Dan itu kita akan
kita akan kupas dengan lebih mendalam sebentar lagi. Dan mungkin Saif boleh kenalkan siapa panel istimewa kita yang memang tokoh yang tepatlah untuk membicarakan sastra Islam ini. Silakan Saif. Okey, baik, terima kasih saudara Sayuti. Kita pun tidak mahu berlama-lama juga kan. Okey, bersama-sama dengan saya pada hari ini untuk episod yang kelima ini yang bertajuk Sastra Islam Karya dan Tokoh, kita akan membawa seorang ahli akademik yang antara lain tak bukan juga seorang guru saya juga daripada Universiti Putra Malaysia yang berusaha Dr. Kamariah Kamarudin. Apa khabar doktor? Alhamdulillah. Okey. Syukur. Alhamdulillah, terima kasih doktor kerana sudi menerima undangan kami untuk bersama-sama dalam Odusiah kali ini. Semoga doktor pun sihat selalu. Okey. Saya nak memperkenalkan beliau, tapi saya rasa tidak adil lah jika saya memperkenalkan beliau kan. Sebab mungkin dari sudut pandangan saya terhad. Tetapi apa yang boleh saya katakan sedikit sebelum kita menggali lebih mendalam latar belakang doktor. Saya sebenarnya untuk Dr. Kamariah Kamarudin ini, kami di rakan-rakan penulis ataupun rakan-rakan saya juga di masa saya bersama-sama belajar dengan mesra dengan panggilan Dr. K. Kan Dr. K, mungkin saya akan panggil Dr. K jugalah. Okey, itu nama yang telah melekat mungkin di kalangan kawan-kawan ataupun rakan-rakan doktor juga kan. Okey, baik. Saya sebut sikit kalau saya secara peribadi, saya melihat Dr. Kamariah ini sebagai seorang selain daripada seorang ahli academician ataupun ahli akademik yang mengkhususkan bidang dia dalam kesusastraan Melayu, tetapi beliau juga sebenarnya merupakan seorang penulis. Dan juga untuk pengetahuan umum juga, beliau juga merupakan hasil daripada produk Dewan Bahasa dan Pustaka, iaitu Minggu Penulis Remaja MPR. Tapi itu sedikit saja. Dan selain itu memang ketokohan beliau juga, dan apabila kami membincangkan untuk membawa seorang tokoh untuk memperkatakan tentang sastra Islam ni ataupun konsep sastra Islam, yang juga merupakan salah satu topik penting dalam perkembangan sastra kebangsaan kita yang tidak boleh kita nafikan. Saya rasa kami telah banyak nama kita telah sebut. Bukan kerana ada guru saya, tetapi kami rasa pilihan yang tepat. Dan memang kalau secara peribadi juga saya melihat fokus Dr. Kamariah Kamarudin memang dalam sastra Islam tidak pernah terputus. Maknanya maksud kata konsisten lah. Okay. Baik, saya Sayuti. Saya mulakan sedikit, doktor. Boleh tak doktor cerita latar belakang sedikit? Saya tahu doktor anak Terengganu. Anak Pantai Timur. Yang bermain dengan badai dan juga masinnya laut. Angin laut. Angin laut lah. Okey, dan kita tahu di Terengganu juga merupakan juga salah satu sumber sejarah bagaimana kedatangan Islam juga tercatat juga sebagai sebuah negeri yang juga yang mempunyai padanan yang tepat dengan perkembangan Islam. Tetapi mungkin doktor boleh ceritakan sedikit bagaimana latar belakang doktor waktu di negeri Terengganu, pendidikan doktor, dan bagaimana doktor boleh terangsang untuk memfokuskan kajian doktor ke arah sastra Islam. Okay, baik. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih yang dihormati anak muda kita ya, saudara Saiful dan juga saudara Sayuti. Alhamdulillah dapat kita bertemu ya pada pagi Jumaat ini, pagi 6 barakah ya, bulan Zulhijjah ya. Bulan yang didambakan barakahnya ya, nanti kita akan menyambut satu hari yang dinamakan pengorbanan ya. Dalam hidup ini sebenarnya ya, pengorbanan itulah yang kita dituntut, dan itulah sebenarnya yang darjatnya juga barangkali tinggi kan di sisi Tuhan ya. Walaupun kadang-kadang pengorbanan itu banyak kita bermain dengan perasaan, emosi ya, macam Saudara Saif katakan tadi. Saya juga memakai banyak baju ya, bukan hanya baju sebagai seorang ahli akademik ya, tetapi juga seorang pengarang kreatif dan juga sebagai seorang penilai hadiah sastra. Jadi elemen-elemen itu sebenarnya ya banyak mencorak kehidupan saya sebenarnya ya. Jadi dalam konteks pengorbanan juga itulah sebenarnya ya. Baik, jadi kalau Saudara Saif mengatakan bahawa perlu sedikitlah kita mukadimah kan, kita nak
mengimbau sikit latar belakang ya. Jadi kalau saya nak mengimbau latar belakang tu sudah pastilah ya, sebenarnya zaman kanak-kanak saya tu, zaman remaja saya sudah didedahkan dengan buku-buku sastra sebenarnya. Sebab mak ayah saya merupakan guru pendidik lah ya, di rumah kami ada satu perpustakaan kecil ya. Jadi kerana kesibukan mak ayah tu ya, cikgu kan sibuk, dia biarkan saya ni seorang diri di rumah, saya banyak membacalah. Khususnya saya ingat saya baca novel Hamka tu sekolah rendah lagi. Di bawah lindungan Kaabah tu kan. Saya baca walaupun waktu tu tak berapa nak faham sangat kita kan, tapi saya suka mengisi kesunyian tu. Jadi terasa diisi. Kemudian membaca Hantuah ya. Jadi awalnya begitu. Kemudian bila saya masuk sekolah menengah, ayah hantar saya sekolah agama. Sebab ayah ni dia cikgu bahasa Inggeris. Ayah orang Negeri Sembilan sebenarnya. Saya ni pertembungan budaya antara Terengganu dan juga Negeri Sembilan. Mak orang Terengganu, anak jati Kemaman. Mak cikgu bahasa Melayu, ayah cikgu bahasa Inggeris. Jadi ayah kata walaupun ayah ni cikgu bahasa Inggeris, sekolah Kejiwi kan, Seremban, tapi jati diri sebagai seorang Melayu tu kuat. Sebab dia orang Minang. Minang ni dia kuat. Jadi di rumah kami cakap Melayu lah. Dan masa yang sama ayah pencinta sastra. Dia banyak buku-buku sastra, Syahno Ahmad, Arinawati, ayah dah beli waktu tu. Saya kata, ni saya bacalah novel-novel tu kan, walaupun tak faham sangat ya. Tahun 80-an. Saya lahir 70-an, jadi 80-an saya sekolah rendah, sekolah menengah 90-an, sekolah agama. Dia kata sekolah agama lah. Ayah nak sebab ayah ni dia kata dia kurang agama, dia orang Inggeris kan, anak sekolah agama dia kata masuk sekolah agama. Jadi sekolah nama tu sekolah menengah agama Al-Falah, salah satunya sekolah agama di Kemaman. Dan nak masuk tu pun payahlah sebab dia ada, kalau nak masuk tu kena pandai bahasa Jawi, kena pandai mengaji. Sampai sekarang dia lagi sekolah? Ya, sekolah tu masih alhamdulillah sekolah terbaiklah di Kemaman sebenarnya. Jadi saya masuk di situ pada peringkat awalnya masa macam alah ayah ni nak ni kita lah kontrol ustazah ni kan. Lah anak perempuan seorang kan, saya anak perempuan seorang sebenarnya Jadi doktor anak nombor apa? Anak nombor 2, Kak Ngah. Sulung abang, Along dah meninggal dah arwahnya. Aliran sains. Jadi dalam keluarga saya seorang aliran sastra agama. Abang sains, adik bongsu pun lelaki sains, mak ayah cikgu sains kan, cikgu sains matematik, bahasa Melayu, bahasa Inggeris kan. Jadi saya masuk sekolah agama tu lah ya, dengan rasa mula-mula tak berapa suka jugalah kan, kita anak muda remaja, tapi akhirnya saya temui satu di situ bahawa tindakan ayah tu tepat lah. Bila saya masuk tu saya dilantik sebagai seorang pengawas daripada tingkatan 1 sampai tingkatan 5. Jadi dengan memakai baju pengawas tu, kita tidak akan berlaku tidak baik pada mak ayah. Jadi selalu fikir nak buat apa-apa, mak ayah ni takut mak ayah cikgu malu. Betul saya pun ada wajah sikit arwah mak saya. Dia kalau nak buat apa-apa kan, anak cikgu Sadiah malu. Saya takkan buat apa-apa. Jadi di sekolah saya sangat tegas lah seorang pengawas tu. Cikgu disiplin kenal saya. Dan pada waktu itulah saya bermula dengan seorang penulis. Sebenarnya saya menulis diary. Kita sunyi kan, ayah ada diary, tulis diary. Jadi tingkatan 2 tu saya dah hantar cerpen. Cerpen saya tersiar dalam majalah sekolah. Menang tempat ketiga. Itulah saya ingat permulaan saya bergelar seorang pengarang kreatif lah kan. Tak sangka alamak naik pentas kan, terima hadiah tu waktu tu. Tingkatan 2, ayah pun terkejut. Ayah kata, kau pandai menulis rupanya. Gitu kan. Jadi ini semangat yang saya dapat. Cikgu bahasa Melayu tingkatan 4 tu, cikgu bahasa Melayu tu dia beri semangat saya lah, dia kata menulis. Dan saya selalu membaca majalah Dewan Siswa. Waktu tu ayah langgan. Langgan Dewan Siswa. Jadi baca, jumpalah MPR tu, Muda Mudi Remaja tu. Bermula tahun 85 kan. Saya rasa macam 85. Saya rasa macam teruja nak jadi juga peserta tu. Saya tengok apa dia punya syarat tu lepas atau tidak ya. Dan saya cuba hantar cerpen saya di Dewan Siswa. Alhamdulillah waktu tu tersiar, umur 16 tahun tak tampat. Dan itulah lorong saya sebenarnya, titik tolak saya. Saya mengenali Dewan Bahasa, hantar ke sini jadi peserta Minggu Budiman Remaja. Waktu itu Dr. Hanafi sebagai pembimbing, kita kata pegawai yang menguruskan kami. Jadi di sini tahun bila tu? Tahun 89. Umur saya 16 tahun waktu tu. Saya naif lah waktu itu. Kan adalah anak perempuan seorang dalam keluarga, tak diberi sangat keluar ke mana-mana. Ayah hantar sampai ke KL ni, takut risau kan. Masa tu nak tanya, masa tu Dr. mohon ke ataupun DBT saya mohon. Saya siborang sebab cerpen saya tersiar dalam Dewan Siswa tu. Abdul Ahmad kan pilih tu, Cik Abdul Ahmad editor. Jadi bila saya mohon tu, saya siborang semua tu,
dapat surat tawaran. Okey. Masa surat dapat tawaran tu macam ayah pun kata, umur 16 tahun kan, nak pergi ke tanya saya? Dia macam dia saya memang agak kontrol saya lah, nak perempuan yang dia ni kan. Saya kata nak pergi lah ayah, kata sebab ini bukan semua dapat ni. Okey, tak apa. Ayah pergi hantar ke Seremban. Dia orang Seremban kan, ada mak saudara, mak tis dengan arwah semua ni. Mak tis tu kata dia pergi hantar kepada adik dia. Okey, dia kata nanti bawa dia ni pergi Dewan Bahasa. Kau jangan biar dia seorang-seorang. Warning. Ayah saya memang tegas, tegas. Okey. Jadi mak tis tu datang hantar ke sini. Kali pertama saya jejak kaki di Dewan Bahasa tahun 89. Umur saya 16 tahun waktu tu. Kalau kenang-kenang tu memanglah kita naim kan kali pertama. Sampai Dr. Nafi pun selalu usik saya. Dia kenal saya waktu saya umur 16 tahun sampai sekarang. Dia kata nampak takah saya punya usia tu kan, kematangan tu. Jadi saya banyak belajar lah sebenarnya. Kehidupan kita ni kan, kita banyak belajar daripada kita daripada bawah ya sampai kita naik tangga tu, ibaratnya tangga tu kan, kita daki satu persatu. Okey, baik. Jadi saya habis Minggu Polis Remaja tu, saya juga berterima kasih kepada arwah Pak Ali Majot. Hari ni banyak saya berterima kasih pada arwah lah kan, orang-orang yang ni. Dia Pak Ali Majot telah membimbing waktu bengkel tu. Dia pecah pada dua, novel dengan puisi. Saya masuk novel sebab saya suka cerpen tu lah, prosa kan. Jadi Pak Ali banyak bimbing di situ, beri semangat. Balik-balik saya tulis novel pertama saya. Ya, 16 tahun, umur 16 tahun. Umur 16 tahun, 17 tahun SPM. Tapi ayah tak bagi lagi sebab ayah kata lepas SPM dulu, tunggu dulu. Walaupun semangat ni berkobar kan sebab Pak Ali ni banyak bersemangat. Jadi tapi saya simpan dulu hasrat tu selepas habis SPM. Jadi tunggu SPM tu umur 17, 18. Kawan-kawan bekerja waktu tu nak cari duit poket kan, tapi ayah memang tak bagi. Duduk rumah, ayah kata duduk rumah baca buku apa semua. Lepas tu saya menulis novel pertama. Tajuk dia Takdir Bukan Hukuman, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Masya-Allah. Takdir Bukan Hukuman. Atau hantar ke DBB. Ya, hantar sebab saya masih ingat Pak Ali Majot kata anak didik Dewan Bahasa Pustaka mesti balik tu hutang budi pada Dewan Bahasa Pustaka, hantar manuskrip ke Dewan Bahasa Pustaka, jangan hantar tempat lain. Jadi saya masih mengingat itu kan, jasa DBP ni cukup besar lah waktu tu kan, kita dibimbing kan. Jadi yang paling saya rasa macam ni jugalah agak terkesan juga. Saya menulis tu dengan typewriter ayah. Tak ada komputer lagi waktu tu. Malam-malam ketuk typewriter apa semua, orang tidur dan tak pernah beritahu pun pada ayah saya menulis. Sebab saya nak mengenang jasa Pak Ali Majot tu, masih ingat pesanan dia. Nanti Kamaria balik tulis novel. Sebab minat kan, dia kata minat nanti ni. Jadi saya menulis tu dalam masa, saya ingat dalam 2 bulan saja. Novel pertama, novel remaja. Novel remaja, kisah-kisah biasa-biasa saja dalam pengalaman saya di sekolah agama kan. Jadi hantar manuskrip tu, alhamdulillah terbit. Nipis saja novel tu. Tahu bila terbit novel tu? Terbit tahun 1992. Saya masuk Minggu Remaja 89. Jadi novel terbit tahun 1992. Saya masih ingatlah ya, Pak Ali Majot sangat berterima kasih ya pada arwahnya. Kemudian saya sambung pengajian tingkatan 6 ya, form 6 aliran biasa. Sebab saya sebenarnya bahasa Arab saya tak bagus. Saya ni walaupun kata sekolah agama, ada satu masalah saya tak suka menghafal. Ni sikap saya tak suka. Saya suka subjek yang saya boleh faham saja, ingat. Ini mungkin kita orang kreatif begitu agaknya kan, saya tak suka menghafal. Sebab tu matematik saya, sains saya agak teruk. Sedangkan abang saya, adik saya memang orang sains kan, sekolah sains, sekolah ni. Jadi saya inilah ya, saya katakan saya masuk sekolah yang biasa sebab tak bagus ni. Di situ juga titik tolak saya bagaimana saya melampiaskan kekecewaan saya sebab kawan-kawan saya semua pergi aliran agama. Pergi Kuza dulu kan, yang Uniza sekarang Kuza dulu. Pergi Mesir. Jadi saya rasa sangat rendah diri waktu tu. Kita sekolah agama tapi tak masuk dalam agama kan, tapi itulah ya, mak ayah ni banyak memberi semangat, dorongan. Tak apa dia kata, tak masuk sekolah, tak masuk aliran agama pun tak apalah dia kata. Ikut yang saya suka waktu tu. Jadi masa form 6 itulah ya, juga titik tolak saya dapat cikgu, saya ingat lagi cikgu Amiruddin nama dia. Dia lulusan Muslim Melaya. Dia semangat, cikgu muda kan, kita form 6 umur 18 19 ya. Dia pun baru grade 24 25 ya. Dia bersemangat kita, dia Muslim Melaya. Dia kata, masuk Muslim Melaya ni buat form 6 ni. Saya pun terfikir, ni ada peluang saya masuk universiti ni. Walaupun pada peringkat awal saya dah rasa macam, orang dah pergi Kuza, dah pergi Mesir. Saya ni macam mana ni, form 6 saja. Jadi waktu tu lah ya, kita belajar target nak masuk Muslim Melaya sebab di situ nanti kata Cikgu Amiruddin,
Dan akhirnya Cikgu Arina dipasang suami isteri masa tu mengajar sastra Melayu waktu tu kan di sekolah Kebangsaan Cukai. Sekolah Menengah Kebangsaan Cukai. Tak ada aliran agama waktu tu. Walaupun mati sebal lah kan sebab geram ni masuk sekolah macam kita sekolah agama dulu kan. Tapi saya meneruskan perjuangan tu sebab saya fikir inilah masanya saya nak tunjukkan bahawa aliran sekolah agama boleh pergi mana-mana cabang sebenarnya. Kalau aliran sekolah biasa belum tentu boleh pergi masuk sekolah agama. Tapi sekolah agama ni kita boleh masuk mana-mana yang kita suka. Jadi sebab tu saya buktikan, saya belajar betul-betul. Saya nak buktikan bahawa kawan yang dekat Mesir tu dia hantar gambar kan postcard anggur apa semua tu saya kan sebat juga sanggung kan. Jadi saya mak kata belajar betul-betul insya-Allah masuk Muslim Melayu nanti, masuk Fakulti Sastra, Sains Sosial semua tu. Alhamdulillah kita berkat doa mak ayah ni kan dan kita usaha dapat masuk Muslim Melayu. Ya, tahun pertama tahun 1994 saya masih ingat saya masuk di situ Jabatan Pengajian Media. Di situ saya ada arwah juga Pak Lah Tahir, kita ada Abdullah Tahir betul, penulis dari Kelantan kan. Ini juga saya ingat besar jasa dia pada saya sebab dia banyak memberi semangat juga pada saya kan. Saya beritahu saya ni penulis kan, dia beri semangat. Dan kita ada di situ Anwar Ara juga arwah filem. Kita ada di situ lagi Dr. Saleh Rahmat masih adalah itu juga antara kan ya. Kak Anis arwah masya-Allah itu guru saya juga sangat membakar semangat saya. Orangnya sangat seperti ibu-ibu yang menasihati. Saya ni jenis orang yang sangat kalau pensyarah lelaki seperti ayah-ayah saya sangat rasa terharu melayan kita sebab ayah saya memang rapat dengan saya kan. Jadi kalau yang pensyarah perempuan ni yang macam lembut-lembut kan macam mak saya ni memang sabar orangnya. Ayah garang, sebenarnya ayah garang. Dia mak lembut ya. Tapi dalam kegarangan itu sebenarnya ayah banyak memberi saya disiplin, tegas. Sebab ayah akhir karier dia di guru besar. Jadi dia tegas, dia garang tetapi dia sangat memberi disiplin pada diri saya lah, membentuk saya menjadi hari ini sangat disiplin. Kalau kata pukul 9, maka pukul 9 lah saya harus berada di atas kereta. Kalau tidak ayah akan menjeling saya. Muka dia tegas kan, tegas. Guru bahasa Inggeris kan? Guru bahasa Inggeris sangat garang ya. Membentuk diri saya alhamdulillah. Kemudian saya masuk tu lah ya, Semaya tu banyak membentuk saya lah ya, daripada saya tak tahu kenal teori sebab saya masuk Semaya dah ada 2 novel sebenarnya. Takdir Bukan Hukuman dengan Tiada Noktah Kasih. Dua-dua terbit Tahniah Bahasa dan Pustaka. Alhamdulillah. Doktor bekal dengan 2 buah karya kreatif tu. Ya betul. Tapi cerpen dah banyak dah. Cerpen maksud tak banyak. Sebab saya suka novel sebenarnya. Saya suka novel, cerpen ada dalam 2-3 begitu saja, tak banyak novel. Tiada Noktah Kasih tu sebenarnya idea itu daripada ayah. Sebab ayah kata, okey, tulislah sebuah novel pasal cikgu, dia kata. Dedikasikan untuk sebuah cikgu, ni dia kata. Memang betul, saya buat Tiada Noktah Kasih tu sebenarnya dedikasi saya kepada bidang dunia pendidikan. Memang saya rasa kita rasa hormat kita pada dunia pendidikan lah. Sebab saya mengenal juga sekolah agama dulu, cikgu sangat baik, ustazah baik dengan saya kan. Dan saya sampai saya kenang apa saja yang saya belajar di sekolah agama tu melekat sampai saya masuk universiti. Nak buat apa-apa kan kesalahan tak berani nak buat. Itu yang mengikat kita tu kan. Sampailah dah habis tu novel. Dan saya juga alhamdulillah dapat berguru dengan S. Osman Kelantan, almarhum tu. Dia mengajar saya novel Melayu waktu tu tahun akhir. Saya masih ingat. Jadi waktu tu kita kena menghasilkan novel ni. Jadi saya hasilkan novel. Tajuk novel saya sebenarnya Destinasi Amalina, tetapi pihak Creative Enterprise tukar tajuk jadi Kau Yang Ku Sayang. Itu novel yang keempat saya lah, novel keempat. Lepas tu secara ni masa tu dekat UM memang di pengajian media doktor ambil penulisan kreatif. Penulisan kreatif selama 3 tahun. 4 tahun. Waktu tu 4 tahun. Selepas dah habis tu doktor sambung pengajian di UKM. Dalam bidang sarjana Persuratan Melayu. Tapi masa tu belum lagi khususan kepada takmilah. Kita nak masuk sekarang takmilah ya. Ke arah konsep sastra Islam tu. Sastra Islam. Bagaimana saya cinta kepada sastra Islam tu kan. Bagaimana tiba-tiba saya tahu. Ini secara umum kita tahu bagaimana latar belakang tu membentuk bukan sahaja seorang penulis tapi sebagai seorang ahli akademik. Ahli akademik. Maknanya bila masuk daripada latar belakang penulisan kreatif untuk melatih jadi seorang penulis yang baik daripada DBP.
terus pergi lebih mendalam lagi dalam bidang dunia akademik. akademik, lebih khususlah di UM. Masa tu ada penulisan kreatif di pengajian media. Lepas tu terus sambung sarjana. Di situ dah mula tumpu pada fokus tesis. Tesis. Lepas tu doktor dalam mula memilih takmilah sebagai salah satu daripada teori ataupun pendekatan kajian. Untuk kajian. Tapi kita tinggalkan itu dulu. Kita balik kepada asas. Kami nak lihat ataupun nak bertanya pada doktor secara khusus sebagai ahli akademisi tentang sastra Islam. Boleh tak doktor cerita tentang mungkin doktor akan sebelum kita pergi dengan lebih mendalam, mungkin elok untuk kita nyatakan dulu persejarahan gagasan atau kita boleh kata konsep sastra Islam ini. Kerana sejarahnya tu agak lama juga. Dan kalau mengikut kajian yang sedikit yang saya buat, bermulanya konsep ataupun gagasan sastra Islam ni pada tahun 63. 63 oleh Budiman Razi dalam buku dia Falsafah Seni dalam Islam. Walaupun tentang falsafah seni tapi ada sikit tentang karya sastra lah, apa yang dikatakan sastra Islam. Selepas tu pada tahun saya sebut yang penting-penting lah dalam sejarah kita, pada tahun 66 oleh H.S. Badaruddin menulis satu rencana yang konsep seni sastra dalam Islam. Itu dalam majalah Dewan Bahasa, dan saya fikir ini yang terpenting. Selepas itu pada tahun 72 oleh Said Nakil Alatas dalam syarahannya iaitu Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Dan selepas itu ini yang paling kita kata paling epik Kasih Ahmad dan Shah Muhammad pada tahun 83 saling balas membalas apakah polemik apakah yang dikatakan tentang sastra Islam. Jadi selepas itu dan selepas debat antara Kasih dengan Shah Nun itu pun bersambung-sambung. Sasawan negara terbaru mana sekarang ada juga masuk dalam perdebatan itu. Syafi'i Abu Bakar dan Bahazin pun terlibat juga. Dan selepas itu menjadi lebih khusus kan. Mula-mula tentang apakah sastra Islam, adakah sastra Islam ini hanya berpusatkan kepada persoalan-persoalan Islam dan sebagainya. Dan setiap individu yang terlibat ini memberikan definisi yang tertentu kan, tentang apakah sastra Islam, apakah gagasan sastra Islam, bagaimanakah seorang penulis Islam harus mengarang, menulis karyanya. Dan kita nak bertanyakan kepada doktor, Dr. Kamaria, apakah sebenarnya yang dikatakan sastra Islam ini bagi pandangan doktor lah? Jadi terima kasih saudara Saiti kalau cakap tentang dunia akademik. Tadi dunia kreatif kan, kita rasa kembali ke zaman kanak-kanak remaja. Ini bercakap tentang dunia akademik ni, sukalah saya boleh barangkali mengimbau bagaimana saya bermula dengan takmilah sebenarnya. Teori takmilah itu saya menekuni teori takmilah itu waktu saya tahun akhir pengajian di Universiti Melaya lah jadi waktu itu saya ikuti bagaimana perkembangan sastra Islam ni sebenarnya. Dan lebih lanjut bila saya sambung pengajian master di UKM di bawah Syafi'i Bakar sendiri, master saya mengkaji puisi menggunakan juga teori takmilah dan akhirnya bila PhD menggunakan teori takmilah. Dan itulah saya kata sastra Islam ni kalau saya boleh saya sendiri saya nak nyatakan walaupun saya dah dapat pandangan banyak sebenarnya daripada Syafi'i Bakar, Manasikana Uthman Muhammad Hadi kalau di Mesir pula Said Qutb Muhammad Qutb kita ada banyak lagi pandangan Ismail Faruqi. Ini saya punya kajian lah waktu saya PhD itu. Yang saya nak suarakan di sini adalah sebenarnya sastra Islam itu adalah dua kata kunci yang saya peganglah hari ini kebenaran ilahi, keindahan seni. Maksudnya di sini kita kebenaran ilahi itu kita berpaksikan kepada kita menjunjung Allah Subhanahu Wa Taala sebagai puncaknya, iaitu berpaksikan pada ketiga al-khair kebenaran, kebaikan al-khair kebaikan, al-haq kebenaran dan al-jamal keindahan. Jadi sastra Islam ni dia bila kebenaran ilahi itu kita tadi menjunjung apa sahaja yang telah diberikan titah perintah lah kita kata oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran. Jelas dalam Al-Quran, dalam hadis. Maka kita harus manfaatkan itu Jadi sebagai seorang Islam, sebagai seorang Muslim, yang paling penting akidah kita, tauhid kita.
Itu pokok utamanya. Nak kata sasar Islam ni. Ya, pasal kata kita dah diperkenali banyak ya. Okey, itu kita kata kebenaran ilahi. Kita membenarkan Islam itu. Ya, membenarkan Islam itu, membenarkan akidahnya, membenarkan tauhidnya, membenarkan syariatnya, ya. Akhlaknya kita membenarkan ya. Yang itu tak termaktub dalam Quran dalam 114 surah ya, dalam 30 juzuk ya. Okey, baik. Apa dikatakan keindahan seni? Jadi keindahan seni itu bila kita bertolak, saya katakan tadi daripada bila kita tahu bahawa ini hukum dia, ini akhlaknya, ini tauhidnya. Jadi kita nak menulis sudah pasti kita dengan ada gaya bahasa dan gaya bahasa seni itu. Ya, estetikanya, ya, rohaninya, jasmaninya, ya, daripada maknawi, lahiri, maknawi kan. Lahiri ni dengan panca indera saya melihat beginilah dengan saudara Sayuti dengan saudara Saif. Jadi kalau maknawi itu dari lubuk hati itu. Jadi bagaimana kalau dalam konteks Islam itu keindahan seni itu bertolak daripada kita membaca karya-karya itu mengarah kepada kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala, bahawa tidak ada yang lain bila kita baca itu, bahawa Allah lah ya yang maha al-mutakabbir ya, yang maha agung, Allah yang maha perkasa. Dan ini juga saya bertanya daripada konsep Asma Husna ya, bagaimana sifat-sifat Allah itu maha besar ya, maha hebat. Kalau kita rasa kita hebat, tapi Allah itulah maha hebat. Kita rasa kita kaya, tapi Allah yang murni, yang maha kaya. Jadi sastra Islam itu saya tidak akan fokus lagi kepada dalam buku, sebab saya dah kajian saya ni takmilah dan novel Melayu, saya dah cerita dah sebenarnya. Hadirin-hadirat boleh baca buku ni, tebal, terbit dalam bahasa Melayu. Ini ada kajian tesis PhD saya, 4 tahun saya bergelumang dengan tesis PhD, dan saya dah cerita dalam tu bahawa sastra Islam ni adalah ciri-ciri dia. Tapi yang saya nak nyatakan pada pagi ni, saya rumuskan semua daripada pandangan-pandangan tokoh-tokoh Islam itu, sama ada di Malaysia ataupun di Timur Tengah ya, saya kata sebut Syekh Qutb, Al-Faruqi, Imam Ghazali. Jadi kita boleh sejajarkan ia bahawa dua kata kunci itu, kita harus membenarkan kata-kata Tuhan, kebenaran ilahi, dan kita harus menjunjung dia, dan kita harus menyedari bahawa keindahan seni itu harus sepadan. Itulah dikatakan sastra Islam. Itu pandangan doktor tu sangat menarik sebab juga bersambung dengan sebenarnya Bragiski punya idea kan tentang sastra ni, dia ada sfera-sfera hikmah, kebijaksanaan, kebenaran dan sebagainya lah. Okey, sangat menarik kita punya sebenarnya sejarah ataupun kita kata konsep berlaku kan. Sastra Islam ini sebenarnya bukan pada zaman sastra moden kan. Dia sebelum itu sastra tradisional abad yang keberapa pun sudah ada pengenalan ataupun intipati yang dikatakan sastra Islam itu. Tapi menarik doktor kalau saya nak tanyakan satu soalan yang mungkin agak kontroversi lah, agak ni panas sikit. Kalau karya itu ditulis oleh bukan orang Islam lah, kan, tapi menepati kita kata ada estetika Islamnya kan. Ini sebenarnya dalam debat Kasih Ahmad dengan Syarul Ahmad kan, tapi kita bawa kembalilah mungkin persoalan yang agak penting sebab kita nak meluaskan cakupan ini kan. Adakah itu boleh dikatakan sastra Islam? Yalah, soalan tu agak ni jugalah kontroversi. Sebab saya sekarang pun kawan-kawan saya ramai non-Muslim penulis dan pelajar saya di universiti pun beginilah ya, sebab saya dah dididik oleh takmilah kan. Takmilah ni satu teori gagasan Syafi'i Bakar yang sangat menjurus kepada, sangat mementingkan nawaitu, niat kita. Pengarang ni akhlak dia bagaimana, sasiyah diri tu kan, dari mana-mana. Jadi kalau menjawab soalan itu sudah pastilah ya, seorang pengarang itu nak dikatakan sastra Islam itu haruslah Muslim. Okey. Itu syarat. Syarat dia, syarat utama dia. Harus ia melafazkan syahadahnya, kan, akidahnya jelas, akidahnya ya, tauhidnya jelas, supaya kita tidak tersasar waktu kita berkarya itu. Kita balik pada nawaitu tadi. Kita menuliskan apa sebenarnya? Nawaitu, niat kita. Jadi orang Islam ni niat dia menulis tu akhirnya ibadah. Untuk kita dipersoal di akhirat nanti. Diperhitung. Tapi kalau non-Muslim, dia tak ada kepercayaan itu. Jadi dibimbangi menulis tu untuk, contohlah ya, kajian saya pun dah lama dah ni kan, peraduan sayembara, pertandingan berunsur Islam. Tetapi penemuan saya takmilah tak ada pun. Maksudnya dia masuk peraduan tu hanya untuk menang. Tapi maksudnya tak,
capai tahap takmilah itu. 7 prinsip tu. Ya, bahawa kita pertama syahadahnya kan, tauhidnya, akidahnya, akhlaknya ya. Jadi hal-hal begini yang mendasari sebenarnya sebagai seorang pengarang Muslim, sebagai khalifah di muka bumi. Ya, harus menyedari bahawa tanggungjawab kita bukan hanya kita menulis karya kreatif untuk kita hidangkan kepada pembaca kita, ya, untuk kita tuangkan ya menu itu barangkali ya, kita mengarang ya, tetapi yang paling puncaknya daripada karya itu, apakah ya ibrah pengajaran yang boleh kita dapat, dan akhirnya pembaca akan bermuhasabah tentang kehebatan, kekuasaan ya Allah Subhanahu Wa Taala. Ini juga Asmaul Husna lah yang saya kata saya sekarang sedang bergelumang dengan Asmaul Husna. Setelah saya mengkaji takmilah, saya pergi lagi jalur seterusnya, saya nak kembangkan lagi. Saya tak ada orang kata tinggal takmilah ke tak? Takmilah lah yang mendidik saya sebenarnya menjadi seorang Muslim yang harus cakna atau prihatin kepada Islam itu. Kalau selama ini saya kata saya sekolah agama saja kan, hanya sekadar itu saja, tetapi bila saya masuk dunia akademik, banyak mentarbiyah saya, mendidik saya, mentakdib saya bahawa pentingnya sastra Islam ini sebenarnya bukan daripada lahiri tapi maknawi. Maknawi itulah yang kita nak sebenarnya ya, yang Syafi'i yang bakal dalam takmilah itu, sejauh mana maknawi itu capai untuk kita sebagai seorang pengarang. Jadi kalau katanya tegaslah saya menjawab, orang itu mesti seorang Muslim. Hanya seorang penulis sastra ni, pengkarya lah kita sebut pengkarya kreatif ini. Kalau kita sering dengar umumnya menulis untuk kemanusiaan kan, contohnya kan. Betul. Tapi kalau siapa yang bergelumang yang dengan sastra Islam ni, lebih daripada itulah kan. Dia ada konsep tauhid dalam tu kan. Jadi senang cerita dia berhubungan langsung karyanya itu dengan Yang Maha Esa lah. Kan? Hablum minallah, hablum minannas, dengan alam. Tiga puncak itulah. Dan bersabit dengan itu kepercayaan lah, keimanan kan, itu yang saya faham lah tentang sastra Islam ini. Mungkin Saif ada nak menambah. Begini, apa yang menarik, kita mungkin boleh sedikit ringkaskan. Dalam konsep sastra kebangsaan, kita lihat dalam konsep kebangsaan yang dibawa, konsep sastra kebangsaan yang dibawa oleh Asas 50. Asas 50. Kita pun dah mengikuti episod yang keempat tentang semangat nasionalisme. Mana Asas 50 telah membawa semangat nasionalisme, bahawa iaitu berkaitan dengan sosial. Bahawa mana setiap penulis harus merakamkan permasalahan dan isu masyarakat. Itulah dibawa oleh Asas 50. Kita tahu dalam Asas 50 ada seni untuk masyarakat. Itu jelah pegangan dia, dan ada pertentangan pula pada waktu itu seni untuk seni. Itu satu aspek yang lain. Tetapi apabila dalam sekitar tahun 70-an, gelombang sastra Islam itu mula marak. Dan mula menjadi salah satu daripada perbincangan. Tapi pada waktu itu, kalau saya pun menyorok juga, lebih kepada ciri-ciri karya sastra Islam. Itulah antara debat yang penting di antara Syah Nur Ahmad dan Kasih Ahmad, dan diikuti oleh salah para sarjana baik di universiti ataupun aktivis sastra. Dan apa yang lebih berdebatan tentang ciri karya sastra Islam. Bagaimana ciri-ciri dia dan kandungan dia. Dan yang aspek yang ditanya oleh saudara Sejuti tadi lebih kepada penulisan. Dan saya nak kaitkan dengan takmilah. Mungkin saya salah ataupun mungkin juga doktor boleh betulkan. Konsep teori sastra takmilah ni mungkin sekitar 80-an ke 90-an. 92 bermulanya. 92 mencetuskan. Pada waktu tu mungkin para penonton juga tahu, di bawah DBP juga pada itu rancak diadakan seminar ataupun wacana-wacana teori sastra tempatan. Pada waktu itu dah lahirlah berbagai teori sastra tempatan, antaranya takmilah yang dipelopori oleh Dr. Syafiq Abu Bakar, salah seorang tenaga ataupun pensyarah di Universiti Melaya. Universiti Kebangsaan Malaysia. Maafkan saya, di Universiti Kebangsaan Malaysia ataupun UKM. Dan saya sebut juga tadi ada seorang juga iaitu penerima sastrawan negara ataupun sastrawan negara yang kena belah, Dr. Manas Kandar, yang telah mempelopori pula satu teori sastra Islam juga, iaitu Ta'budiyah. Itu bagi saya tadi ada kaitan juga. Tetapi yang menarik, yang saya lihat, mungkin salah atau doktor betulkan, teori-teori yang dibentuk itu lebih kepada ciri-ciri. Ciri-ciri untuk menghasilkan karya. Kan? Ciri-ciri untuk menghasilkan karya, contoh kalau dalam teori takmilah, kalau tak salah saya ada 7 prinsip untuk menandakan satu karya itu mencapai tahap karya berunsur Islam ataupun karya Islam. Tetapi saya tadi
tertarik juga dengan gagasan yang doktor cuba bawa yang terbaru kini. Dan itu memang salah satu daripada proses lah. Proses sebagai seorang ahli academician ataupun sebagai seorang penulis kan. Ingin membentuk lagi satu gagasan yang mungkin lebih sempurna. Tapi doktor mungkin boleh terangkan Asma' Husna tu, adakah konsep tu lebih kepada ciri-ciri karya ke atau ciri-ciri untuk menjadi seorang penulis asal Islam? Penulis, okey, baik. Terima kasih Dr. Saif. Alhamdulillah, Asma' Husna ni atau saya ringkaskan AH kan? AH ya. Dia bermula daripada saya katakan tadilah dah 10 tahun lebih begitu saya dah bergelombang dengan takmilah ni, sampai satu ketika saya fikir apakah sumbangan saya sebenarnya dalam dunia akademik ini dan dunia kreativiti. Saya kata memakan dua baju kan tadi, memakai baju kreativiti, memakai baju akademia. Saya selalu berfikirnya apa saya nak bawa lagi sebenarnya pada anak bangsa saya. Sebab saya di universiti pun saya mengajar kursus pelayan bakat kreatif. Mungkin sudah saya tahu kan. Saya tak semesta saya mengajar benda yang sama sampai waktu ketika saya rasa tepu. Saya tak tahu dah nak mengajar macam mana dengan pula pelajar bukan hanya Melayu tetapi semua bangsa. Jadi saya beginilah ya, bila Asma' Husna ni muncul bila macam katakan tadi, pertama saya merasa perlunya takmilah ini dikembangkan lagi. Tak perlu kita statik di situ. Sebab kita ni kan jelah dunia kreativiti kita harus berkembang, maka gagasan kita juga harus berkembang. Jadi saya mengambil kaedah itu. Asma' Husna ni saya melihat ada nama 99 nama Tuhan. 99 nama Tuhan ini sudah pastilah sebenarnya mewakili sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Sifat itu. Jadi kalau sifat itu dalam takmilah pun kita dah selalu diberikan satu sandaran ya, bahawa pengarang ini ya, dia ada pengkarya, tak adalah pengarang kan. Ada tiga ya, pengkarya, pengarang, penulis. Karya tu novel, cerpen, sajak, drama lah dalam konteks moden lah, sebab saya orang moden kan. Okey. Dan khalayak ini kita lah ya, pembaca ya, masyarakat. Jadi tiga ini saling bertautan, bergandingan, melengkapi. Sebab itulah jadi takmilah itu, kesempurnaan itu ya. Kita ke arah kesempurnaan. Sebenarnya tak ada yang sempurna pernah hidup ini. Kita mengarah ke kesempurnaan ya. Okay, baik. Jadi Asma' Husna ini mendidik saya lah ya. Saya melihat ada kelompangan di situ bahawa kita harus bermula penulis ni kan, pengkarya, penulis, pengarang harus mendasari saya kata sifat-sifat diri itu sendiri. Sebelum kita menulis kan, kita nawai itu niat kita. Apa niat kita untuk menulis sebenarnya? Kita nak terkenal, nak menang anugerah, Saudara Saif, kan nak ada tidak sebenarnya. Kita menulis itu pokok paling utama adalah sebenarnya kita nak menyampaikan satu mesej kepada masyarakat kita yang hari ini rosak di sana sini, compang-comping, koyak, rabak. Ya, itu yang paling mendasari kita sebagai seorang Muslim juga sebenarnya ya. Tugas kita sebagai pendakwah, walaupun kita bukan ustazah, saya bukan ustazah, kita bukan ustaz, saya katakan tadi, walaupun saya tak berhenti sekolah agama 5 saja, tapi sebenarnya kita ada dakwah yang paling besar dengan penulisan, dengan pena itu. Ya, dengan pena itu kita menulis. Kita Doktor, Asma' Husna ni yang saya cuba doktor bawa yang Mutahhir ni. Mutahhir ni dia lebih kepada ciri penulisan ke ataupun ciri dua-dua. Oh, dua-dua sekarang ni saya cuba. Jadi dua-dua itu kalau saya boleh berikan sedikit gambaran dalam prosesnya, saya dah melihat kita nak bentuk dulu sasiah pengarang tu dulu. Sekolah anak muda kan. Betul. Saya katakan kita nak bentuk akar umbi tu dulu. Surah-surah Ibrahim kan. Kata-kata yang baik adalah daripada akar tu dulu. Kan surah Ibrahim ayat 24 25 kan. Jadi kata-kata yang baik itu bermula daripada akarnya yang baik itu. Jadi anak muda ni perlu kita bentuk ya. Nak menjadi pengarang kreatif, kena bersiap siaga dengan diri sasiah diri yang baik. Jadi Asma' Husna tu Ya Rahman, Ya Rahim. Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Ya, jadi kena ada sifat ihsan dalam diri insan nak mencipta watak karakter dalam novel dan cerpen. Kalau tidak, novel cerpen itu yang dicipta itu adalah palsu semata-mata, hipokrasi. Dia tidak menjurus itu karakter yang satu ya. Jadi temanya sudah pasti ya, tema masyarakat yang bagaimana yang sakit yang hari ini yang kita nak memberi ibrah pengajaran itu. Dalam Quran banyak kisah-kisah cerita kan. Jadi saya tampilkan, saya kata Asma' Husna ini sifat Allah yang maha pengasih penyayang tadi kan, yang maha musawir, membentuk. Dia membentuk kreativiti kita, ilham kita sebenarnya. Kan kalau kita pengarang ni kadang-kadang ada waktu kita rasa kita tak boleh menulis. Ada waktu ya mental block kita kan tak menulis.
maka kita minta dengan Tuhan, ya, Allah yang musawwir, Allah yang maha mencipta. Okey. Ya, mencipta, Allah yang khalik. Sama nama Tuhan tu kan. Ya. Saya dah rincikan, ada pecah-pecahkan tu. Jadi minta dengan Allah supaya memberikan hidayah kepada pengarang itu, membuka pintu-pintu hati, menulis dengan waras, dengan akal yang jernih, bukan menulis dengan amarah, dengan dendam, dengan sifat-sifat yang tak baiklah, maksudnya ya, sifat-sifat negatif, mazmumah, sifat mahmudah. Ini semua dalam sasar Islam lah, ya. Ciri-ciri sasar Islam, ya, sifat mahmudah, hindarkan sifat mazmumah, ya, sebab nak capai kesempurnaan itu. Jadi saya fikir Asmaul Husna ini itu tadi kata untuk penulis kan, untuk pengarang. Okey, untuk ciri-ciri dia ada banyak lagi lah. Dan untuk karya pula, saya dah gunakan Asmaul Husna ni dalam saya mengkaji beberapa karya, ya, khususnya baru ni saya mengkaji karya Mawar Syafi'i. Saya menggunakan kerangka Asmaul Husna. Bila saya memilih 5 Asmaul Husna dan saya sejajarkan dengan cerpennya itu, ada kesesuaian. Khususnya bila saya melihat sifat-sifat watak dalam cerpen dia itu, ada sifat-sifat yang meminta dengan Tuhan, ialah sifat-sifat yang baik kan, al-mujib, memohon berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sifat al-mujib ini yang maha mengabulkan doa kita ada dalam cerpen itu. Itu saya macam saya katakan tadi, ya, maksudnya saya menjawab soalan saudara Saif tadi. Asmaul Husna ini dapat dipraktiskan bukan hanya kepada dalam dunia kreativiti, ilham, idea pengarang itu sendiri, akhlak pengarang itu sendiri, sehinggalah sampai kepada bagaimana kita nak menganalisis teks sastra itu sendiri. Okey, benar ya Doktor tentang apa perkara yang Doktor sebutkan tadi tentang apa karya kan dan sebagainya. Menyebut tentang penciptaan kreatif sesebuah karya lah kan. Kalau saya menurut apa yang saya faham Doktor katakan tadi, maknanya karya itu, katalah saya seorang penulis novel kan, saya hendak mencipta beberapa watak kan, dan novel ni sifat dia kita fahamlah, ada dramatik kan, suspense kan, ada sikit perkara-perkara yang kita kata negatif lah mungkin betul, kan, ada dosa yang dibuat oleh watak dalam novel kan, kita kata macam itulah. Jadi penyelesaiannya mungkin penyesalan kan, watak tu menyesal kan, kan. Jadi adakah maknanya di situ kreativiti adakah berakhir dengan situ, maksudnya novel tu dibaca, penyelesaiannya konsep tu lah kan, sastra Islam itu penyesalan sebab perkara-perkara tu dalam ya. Jadi bagaimana Doktor kita hendak menjadikan sebuah novel itu menarik dari sudut kreatif itu kan, sebab akhirnya kita sudah tahu sastra Islam memang menuju ke situ, sebab nanti sedar cerita kita tak nak sastra Islam ni mungkin terlalu berkutubah kan, terlalu berkutubah. Jadi macam mana kita nak mengelakkan daripada terlalu berkutubah itu dalam berkarya sebagai penulis kreatif lah. Okey, baik. Terima kasih Saudara Sayuti. Sebelum saya jawab lebih lanjutnya, saya hanya nak respon pada perkataan kutubah itu. Sebenarnya kutubah itu dalam konsep Islam, itulah sebenarnya sastra Islam. Itulah sebenarnya sastra kutubah, Islam. Itu kutubah, ya, kutubah sebab kita dalam konsep bagaimana Nabi Muhammad SAW, ya, kutubah terakhirnya, ya, mengingatkan kita bahawa pentingnya kita, ya, menjadi seorang Muslim itu, ya, sejati. Okey, itu kutubah, ya. Dan seterusnya bila saya kata kenapa sastra Islam ni kena begitu ke tadi kan, jadi kita seolah-olah kita dimomokkan dengan kalau begitu sastra Islam ini terlalu rigid barangkali. Jadi tidak enak, tidak ada satu pembaharuan, ya. Baik, saya juga barangkali mengambil kira pandangan kita hari ini juga terlalu dimomokkan. Saya juga buat tak momok tu kenapa, ya, Barat itu terlalu menerobos kita punya pandangan, kita punya persepsi, tanggapan, ya, dan kita lupa kita balik pada akar Islam itu sendiri, ya. Sebenarnya Islam itu sendiri mendidik kita, ya, dalam apa saja situasi pun, ya, kita harus ada sifat sikap takdim tu tadi, taklim, ya, tarbiyah itu mendidik. Jadi konsep mendidik ni luas sebenarnya, ya. Jadi kalau begitu barangkali kalau kita ni pengarang kreatifan itu
juga bertolak daripada falsafah. Mungkin barangkali kita tidak direct ya, novel itu taubatnya, penyesalannya, moral ya, jelas, moral jelas ya. Itu pun kadang-kadang ini sangat ni kan. Jadi kita nak lagi keluar daripada itu, barangkali kita belajar mencintai falsafah. Jadi falsafah tu nak belajar di mana sebenarnya? Ya, falsafah tu tokoh-tokoh falsafah kita cukup ramai Islam. Kalau Jalaluddin Rumi sendiri pun kan, kita belajarlah membaca karya-karya Jalaluddin Rumi. Kenapa kita nak membaca karya-karya barat? Kita sudah tahu barat itu sudah mendominasi. Saya sendiri dibesarkan dengan teori barat sebenarnya ya. Daripada saya tahun pertama di Universiti Malaya sampai saya tahun akhir dan sehingga saya sambung master di UKM. Nak sebut nama mana sekarang tadi, itu pun guru saya sebenarnya ya. Guru-guru saya ni banyak mencabar saya sebenarnya waktu peringkat jasa pertama, master sampai PhD, dan terima kasih sebenarnya di atas cabaran itu sebenarnya membuatkan saya terbuka mata. Jadi kadang-kadang kita rasa yang surah-surah Al-Baqarah lah ya, yang tak sedap itu enak sebenarnya. Yang kita rasa tak seronok sebenarnya kan, tapi Allah dah cakap dalam Quran yang tak seronok itu sebenarnya baik untuk kita. Jadi saya pun pada peringkat awal bahasa kata, cikgu ni semua mencabar saya. Sebenarnya tak. Dia cabar itulah saya boleh pergi jauh, membuka mata saya daripada takmilah kepada Asmaul Husna, kepada sasar Islam ini. Saya rasa lebih jauh tinggalkan yang barat telah meracuni pemikiran kita sebenarnya. Sebab falsafah Islam sudah pasti berbeza dengan falsafah barat. Maka sejauh mana yang kita nak faham tentang Islam itu, harus kita akur juga ke dalam Quran jelas 114 surah. Sebab saya di samping saya mengkaji Asmaul Husna, sudah pasti saya juga mengkaji surah-surah dalam Al-Quran. 114 surah tu saya tadabbur. saya seiring sekarang ni. Dalam Al-Quran jelas ya, banyak ayat-ayat yang mengajak kita ni melihat falsafah tu tadi. Ya, ibrahnya mencari pengajaran. Kisah-kisah Nabawi ya, kisah-kisah kalau katakan tentang wanita lah contohnya ya. Wanita yang bagaimana yang kita nak potretkan dalam sebuah novel, dalam sebuah cerpen. Adakah seperti feminis yang dirangka oleh barat? Tidak sama sekali. Ya, jadi yang kita nak bawa adalah barangkali wanita portretnya seperti Maryam dalam surah Maryam, atau Balqis dalam surah An-Naml. Bagaimana Balqis itu telah dengan Nabi Sulaiman kan. Jadi hal-hal begini sebenarnya yang kita harus gembelengkan untuk generasi hari ini. Tidak hanya dimomokkan dengan kita kata ilmu-ilmu barat yang kita barangkali kita dah dikaburi ya, falsafah tu tadi. Tak faham kan, tak faham. Sebenarnya harus kita mencari gali, kita meneroka, kita kembali kepada kehidupan Islami itu sendiri ya, sebab dari situ Al-Quran itu sendiri telah banyak mendidik kita sebenarnya. Menarik bila doktor sebut tentang falsafah tu kan. Sebab itu falsafah ni kita kata permulaan kepada fikiran kita kan, pemahaman kita tentang suatu perkara lah. Menariknya sebab itu juga yang dikatakan oleh Senaki Al-Atas lah, dalam Islam dalam Sejarah Urut Melayu tu. Beliau mengatakan bahawa sastra Islam ini dia rational, scientific kan. Maksudnya bila rational, scientific, ada wacana dan sebagainya lah. Itu membawa ingatan saya kepada beberapa novel Malaysia yang ada. Contoh yang saya boleh katakan novel bertajuk Melati Kota Baru oleh Kadi Adabi. Sebenarnya sebuah kisah percintaan kan antara seorang lelaki dan seorang wanita, tetapi cara mereka bercinta tu dialognya bila mereka berjumpa dalam novel itulah berbincang tentang masalah masyarakat, berbincang tentang masalah ekonomi semua. Itu walaupun taklah sepenuhnya kita katakan bersifat Islamik, tapi novel itu seolah-olah macam satu novel yang sepatutnya dibuat berdasarkan kepada kita kata sastra Islam ni lah kan. Sebab dia sangat wacana, novelnya bersifat wacana dan sebagainya kan. Itu saya rasa walaupun tidak tergolong dalam kita boleh kata sastra Islam, tetapi satu perkara yang boleh memandu fikiran, satu perkara yang boleh membawa kepada perkembangan masyarakat yang lebih besar lah kan. Jadi konsep sastra Islam sebenarnya boleh diperluaskan kan, dan saya fikir ada beberapa lagi karya sastra Islam yang menarik lah, saya rasa untuk diteroka kan. Kalau bagi Dr. Kamariah lah, contoh-contoh
karya novel yang kita boleh kata menepati apa yang dikatakan sebagai sastra Islam. Okey, baik. Jadi alhamdulillah ya, saya juga pengkaji takmilan dan juga pengkaji novel Melayu sebenarnya. Sebab saya mengajar novel Melayu di PM pun hampir dah 20 tahun kan gitu. Jadi panel lagi kan, menilai hadis sastra. Jadi setakat yang saya dapat kesan ya, yang banyak kalau novel remaja lah ya, saya lebih bertolak pada ni, dia latar belakang dia ustaz tu kan, Nazri Hussein. Itu cikgu kan, cikgu. Jadi dah pasti novelnya, cerpennya memang ada unsur Islam tu jelas, sangat jelas unsur Islam ya. Seperti yang menang hadiah perdana pada tahun, saya lupa pada tahun bila, kumpulan cerpennya Zulaikha, apa tu saya lupa, tapi ada Zulaikha di depan tu ya, Obsesi Cintamu, terbitan ITBM. Saya masih ingat tu jelas ya. Dalam tu cerpen-cerpen dia sangat mendasari, sangat mengangkat wanita berada di puncak. Dia tidaklah melemahkan wanita itu, sebab wanita ni tarif feminis kan, dia mematikan wanita tu. Sedangkan wanita dalam Quran jelas ya, dimartabatkan ya, diangkat ya, sebab akhlaknya ya, kerana ilmunya ya. Jadi saya fikir ini salah satulah ya, untuk anak muda baca kumpulan cerpen. Itulah tadi saya lupa ya, Zulaikha, Obsesi Cintamu ITBM ya, dia menang hadiah perdana kategori kumpulan cerpen lah gitu kan. Itu salah satu saya ingat. Laginya kalau boleh kita tengok remaja lagi lah kan. Remaja ni banyak juga cikgu lah, seperti Abu Samurat ya, ataupun penulis lama kan. Kalau Nazri Hussein ni penulis yang agak ni juga ya, pertengahan. Abu Samurat ni dia sangat menjulang juga sebab dia mendidik kan, novel ni seperti Julia, Cinta Madinah, itu menang ada satu utusan dulu. Kemudian diadaptasi menjadi drama TV. Saya pesan pada saya, okey, cari novel yang adaptasi kepada drama TV. Yang tak nak drama TV hari ni, yang novel popular. Saya tak nak, saya kata begitu kan. Okey, baik. Itu salah satu. Kemudian kita ada lagi Sri Rahayu Muhammad Yusof juga, antara walaupun cikgu bahasa Inggeris, tetapi dia mempunyai, saya selalu berkata, ni cikgu bahasa Inggeris yang sedar tanggungjawab dia sebagai seorang pendidik dan sebagai seorang khalifah di muka bumi. Sebab novel-novel dia mengarah kepada kebaikan, kebenaran dan al-jama, keindahan tu tadi. Dia mengarah tu macam impas roh. Jadi kita sedar bahawa kita ni dijadikan oleh Tuhan kan, impas roh ni, roh. Kita menentang barat kata berdiri beruk, mawas. Tidak, kita dari roh tanah dicipta itu kan. Itu impas novel remaja, bacalah ya. Bima Sakti Menari. Bagaimana Bima Sakti itu bintang ya, bintang. Ni sebagai panduan kita untuk pencerahan, pencahayaan. Jadi banyak novel-novel dia ya, Manikam, Kalam Kalbu contohnya. Sri Rahayu. Ya, Sri Rahayu. Sekarang dah tak ada dah, sebab dia utusan dah tak ada tu. Tak apalah, itu cerita lain kan. Doktor, saya sebenarnya sebenarnya untuk menjadi pengarang dekat Timur ni, dia ada banyak konflik. Kalau kita jadi pengarang barat, dia tak ada satu hala je. Memang sekolah-sekolah je lah kan. Tapi bila menjadi pengarang di barat, di timur ni, dia ada apatah lagi apabila mendapat pendidikan secara formal kan. Dia ada satu konflik, iaitu kita tahu sastra tu novel, sebuah novel ataupun kalau kita pergi kepada short story pun atau cerpen pun asal memang daripada barat. Novel pun asal pada barat. Kita tak dapat nafikan sebab idea tu, gagasan novel tu daripada barat. Dan automatik gagasan novel tu adalah sebuah cerita. Dan sebuah cerita adalah berkisar kepada manusia. Kalau kita saya melalui E.M. Forster. E.M. Forster tentang novel. Dia telah menceritakan bahawa dalam buku E.M. Forster, dia ada mengisahkan tentang dua bab berkaitan tentang manusia. Maknanya dalam sebuah cerita yang penting adalah manusia. Apabila disebut manusia itu ada dua perkara, iaitu baik dan jahat. Okey. Apabila baik dan jahat, dan manusia memang suka cerita-cerita yang membawa satu perkara yang jahat. Okey. Dan di sinilah konflik yang berlaku. Apabila menjadi pengarang timur bagi saya lah kan. Kita ada dua, satu kita dapat dari barat, juga dapat daripada timur. Okey, jadi ada Rumi, Iqbal dan beberapa tokoh-tokoh yang membawa gagasan Islam. Tapi isunya di sini yang berlaku kepada pengarang lah. Maksud saya sekarang ni kepada pengarang ya. Apabila dia nak melahirkan karya. Okey, doktor menyebut tadi itu karya-karya yang boleh saya kata syumul lah. Satu, jika penulis itu mempunyai kesedaran bahawa dia adalah
penulis Islam, dan automatik dia harus membawa gagasan sebagai khalifah. Ya. Okey, tapi apa kata jika karya penulis itu bukannya dia Islam? Di sini berlaku. Di sinilah bagi saya berlaku konflik pengarang di Malaysia. Kita foto di Malaysia ya. Bukan baik juga di Indonesia. Saya sebenarnya nak juga dengar doktor berkaitan tentang sebuah novel yang menjadi salah juga membawa kembali gelombang sastra Islam. Iaitu Ayat-ayat Cinta. Sekitar tahun 2000 oleh Habibur Rahman. Apabila Ayat-ayat Cinta telah mencetuskan kembali gelombang sastra Islam, iaitu salah seorang pengarang yang dapat pendidikan di Mesir dan melahirkan novel Ayat-ayat Cinta. Tapi Ayat Cinta tu pun kisah cinta sebenarnya. Tetapi telah memberi impak bukan saja di Indonesia, tetapi kepada Malaysia juga. Sehingga Ainur Muhammad ada menggagalkan satu teori iaitu Surah Yusuf. Okay. Dan gelombang tu rancak sekitar tahun 2000 sehingga 2010 kata kan, sebelum gelombang baru datang. Tapi apa yang menarik ni, sebagai seorang pengarang, itu saya tertarik sebenarnya dengan Asmaul Husna tadi tu. Satu gagasan yang doktor cuba bawa kembali untuk ditanam dalam diri seorang pengarang. Tetapi bagaimana untuk jadi seorang pengarang? Apa yang harus ada? Okey, waktu nak mencipta karya tu, sedangkan kita tahu karya yang sedap dibaca mesti ada unsur jahat. Unsur negatif. Ini saya nak sebut satu contohlah. Saya dapat berkongsi juga waktu arwah masih hidup, iaitu Syekh Nur Ahmad. Okay. Waktu tu kami tengah nak menyiapkan biografi Syekh Nur Ahmad. Satu soalan saya tanya kepada beliau berkaitan tentang sastra Islam. Sebab dia yang mengasaskannya juga tahun sekitar 70-an. Memang asas dalam tulisan dia menyebut TV. Sebagai kalau nak tahu gagasan sastra Islam beliau adalah TV. Tapi apa menarik untuk pengetahuan umum, TV kemudian ditarik oleh Syekh Nur Ahmad hak ciptanya kepada DBP. Sebelum DBP dapat balik hak ciptanya. Ada satu benda yang jadi rahsia, kenapa beliau menarik TV. Sebab TV penuh dengan agedan ataupun plot ataupun cerita negatif. Erotis. Menggairahkan. Tetapi Syekh Nur Ahmad telah menetapkan itulah sastra Islam kalau nak tahu. Tetapi akhirnya apabila saya dengar kata-kata doktor pula, doktor menceritakan karya-karya yang sumul. Beginilah ya. Saya juga sangat menarik tu. Bagaimana dia nak, mana satu dia nak hasilkan karya yang baik je sepanjang cerita tu, ataupun ada konflik yang negatif, tapi akhirnya kita kembali kepada takah kematangan seorang manusia tu sebenarnya. Pengarang ni dia ada takah kematangan. Saya sendiri pun lah ya, kalau saya tanya saya ini, kalau saya baca karya saya dulu, saya tersenyum sendiri. Kita matangnya, saya juga begitu seorang pengarang kan, kita tahu. Di Shah Nun ini yang saya melihat, saya juga menelitikan karyanya ya. Dan beliau terkenal sebagai seorang raja novelis di Malaysia ni kan, di bawah masyarakat ya. Dan kita harus ingat bahawa Shah Nun latar belakang dia bukan ada dalam pelajar sekolah agama atau bukan daripada bidang agama lah. Dia ada yang biasa. Cara formal tak belajar agama. Tak ada. Dia memang tak ada apa-apa ya. Kalau nak banding dengan Syafi'i Bakar, nak banding Manasikana, nak banding dengan Osman Ilmu Mahdi, Yusuf Zaki, itu nama-nama besar yang memang latar belakang dia Islami, dapat pendidikan agama kan. Jadi saya melihat Shah Nun ini saat akhirnya itu ya, memang betul TV itu sangat mengganggu saya juga sebagai seorang wanita sebenarnya, sebab watak cah itu masya-Allah ya, sangat saya gerun ya membacanya. Ini erotis ya. Saya tak benarkan, kalau anak saya tak benarkan baca ini ya. Okey, baik. Jadi saya melihat di saat akhirnya bila Shah Nun diranjang katil ya, dia dikatil lah, dia sakit kan, dia menyiapkan sebuah buku Kembara Seorang Hamba. Ada baca tak? Alam 21. Itu sangat menikam sukma saya lah. Dan saya kaji takmilah, dalam ni saya kaji takmilah cukup capai 7 prinsip takmilah. Maksudnya di sini kita jangan lihat apa waktu tu TV tu. Cukuplah di situ barangkali. Mungkin Shah Nun tak berapa jelas, atau kemarahan yang membuat Shah Nun kepada masalah sosial pada hari itu, pada pemimpin pada hari itu, dia mengklasifikasikan itulah sastra Islamnya. Mungkin kita manusia ni kan kadang-kadang kita terlepas kan, dia nak suruh kemarahan dia itu, dia kata inilah ni. Tapi hakikatnya sebenarnya kalau kita baca Kembara Seorang Hamba itu, buku Shah Nun itu sangat-sangat juga mendidik kita kan. Saya sendiri saya tulis kat situ ya, menepati takmilah ya. Dalam Kembara inilah Seorang Hamba tu kan,
dia bawa banyak ayat Quran masuk di situ. Dia saya sendiri waktu tu saya baca tu saya kata saya pula pergi bukan kemasukan hamba, revolusi yang ditangguhkan, saya silap. Tapi dia kemasukan hamba ke dia ada satu lagi? Lepas tu kemudian Tapi dia ada dua betul. tu memang pendapat yang sama. Ya, saya revolusi yang tangguhkan, saya kaji tu. Masya Allah, saya kata Syahnun ni dia saat-saat akhir dia tu dia belik-belik Al-Quran. Dan saya pada waktu saya berkaji ni pun saya semak Al-Quran, saya buka, saya tadabbur Al-Quan. Jadi sebenarnya itu sasar Islam sebenarnya. Kita mengenepikan TV itu. Kita menolak Syahnun mungkin khilaf di situ. Sangat menarik sebab walaupun kita boleh katalah Syahnun pada akhir karya tu revolusi yang ditangguhkan dengan akhir kepengarangan dia. Tapi sebenarnya pada awalnya pun dia sudah ada mungkin konsep ataupun apakah yang nak diterapkan, yang dia nak anjurkan tentang berkaitan dengan sasar Islam ni. Walaupun kita kata TV tu macam tu sifat novel tu, tapi dia sudah ada satu konsep yang kita kata hukuman kan, hukuman balasan sebab tragik kan novel tu kan. Jadi itu tragik itu hukuman itu juga kerana keluarga tu kan, dalam novel tu keluarga tu dah tinggal tak sembahyang sebagainya kan. Itu sebenarnya walaupun bukan sasar Islam tapi dia ada satu konsep yang sangat penting dalam Islam lah. Islam kan, balasan. Balasan. Manusia hukum-hukum yang manusia harus solat, harus ni kan. Jadi perkara tu ditinggalkan, maka ada suatu mungkin kita boleh kata hukuman kan dan sebagainya. Dan makin lama itu mungkin kita boleh kata fasa Syahnun dalam sasar Islam ni fasa yang kita boleh kata keras, lepas itu lebih kepada lembut kan, lebih rohani, lebih dalaman kan. Mungkin kita boleh kata Syahnun sebenarnya pengarang sasar Islam. Tak kisahlah TV ke apa, tapi sebab konsep-konsep sudah ada kan, dan karya itu sangat berkesan. Kita kata TV tu mungkin erotis apa, tapi saya lebih fikirkan dia punya kesan tu. Kesan tragik dalam novel tu kan, akibat meninggalkan perkara-perkara yang cuma barangkali saudara Sayuti kalau ditangani oleh seorang editor, sebab saya selalu percaya karya yang bagus, karya yang bermutu juga harus ditangani oleh seorang editor yang bagus. Jadi kalau editor, barangkali TV itu ditangani oleh editor yang barangkali memancung di sana sini, saya rasa itu menepatilah sasar Islamnya. Dia mungkin tadi kan dia selalu terbuka, selalu diberikan kebebasan sebebas-bebasnya. Sangat rasa sayanglah di situ. Dan saya tertarik jadi dengan saudara Said mengatakan bahawa novel Habibur Rahman Israzi, ayat cinta tu. Betul. Satu ketika Malaysia digerakkan dengan fenomena anak muda membeli novel tersebut kan, menonton filem. Saya fikir juga ini salah satu usaha sebenarnya kita nak inilah Waktu tu kita jangan lupa novel popular juga sedang hangat. Novel popular yang depan gambar wanita tu yang tanpa tudung. Tak berhijab. Sebab sastra Islam ni semua wanita berhijab waktu tu. Jadi dia nak lawan arus tu. Nak melawan tu. Sebab itulah Ainun Ahmad Ainun yang muncul dengan teori Surah Yusuf. Sebab dia nak tolak novel popular tu. Kan kita tahu kreatif dengan Kalang Kraft. Kalang Kraft waktu tu sebulan 2 buah novel popular dengan gambar wanita menghiasi ilustrasi wanita. Juga kreatif enterprise juga. Walaupun novel tu tak ada pasal wanita pun, tapi sebab dia nak laris tu, sebab itu ada dalam bahasa juga buat satu program, satu seminar novel popular, novel popular seminar antara populariti dengan intellectualism. Sejauh mana popular ke depan atau intelektual ke depan. Menarik masa tu sebab banyak novel, walaupun kita kualiti karya popular sastra Islam tu kita boleh debatkan lagi lah kan masa tu, tapi sekurangnya masa tu banyak novel karya popular sastra Islam lah. Ya betul. Sekarang ni saya rasa kurang. Zaid Akhtar sendiri pun muncul dengan Salju Sakinah kan. Jadi banyak belum lagi penulis lain yang kita rasa bukan dalam golongan sastra arus berdana lah, tapi selalu menulis tentang sastra Islam yang popular. Yang popular, betul. Sastra Islam ni pun dia boleh terbahagi kepada beberapa, kita boleh kata sastra Islam yang popular sifatnya, betul. Sastra Islam yang berkualiti, yang serius, yang menang ada sastra, yang bukan dari kategori dia diklasifikasikan sebagai pemenang sayembara novel berunsur Islam, cerpen berunsur Islam. Itu satu kategori lain. Saya fikir ini juga satu
menariknya nanti kita boleh buat satu klasifikasi begitu. Kan? Mungkin sastra Islam ni pun dia ada mungkin sub-genre dia kan. Sub-genre penyesalan, sub-genre kerohanian, pencarian diri dan sebagainya. Itu tu sangat menarik. Sebenarnya kalau kita kembangkan lagi konsep sastra Islam ni dengan meletakkan beberapa klasifikasi dalam sastra Islam ni supaya ianya nampak lagi lebih menarik, tidak hanya berkaitan dengan konsep gagasan yang besar-besar ni. Betul. Sebab itu yang mendasari sebenarnya kan asas tu kan. Jadi kita kalau pergi ke atas pun yang awal akar tu tak cukup kuat, bagaimana kita nak lihat buah, daun, bunga. Kita lihat akar tu dulu. Kan akar tu kita perkemaskan, kita murnikan dia, kita julangkan dia, pucuk tunas tu kita bawa kepada daun, buah, ranting. Itu lagi cantiklah sebenarnya sastra Islam ni. Okey, baiklah. Saya tahu apabila memperkatakan topik tentang sastra Islam ni satu benda yang sangat complicated sebenarnya. Complicated. Sebab dia mempunyai berbagai-bagai pandangan konsep, baik dari segi ciri-ciri karya maupun kepada ciri-ciri kepengarangan dia. Memang tidak pernah habis. Dan kita tahu kalau kita nak bicara di sini memang boleh berepisod-episod. Okey, kita tahu kan? Tapi masa sangat membatasi. Masa tak mencemburui. Masa sebenarnya masa tak pernah cemburu. Masa tak cemburu dengan kita. Masa dia tak peduli dengan manusia. Sebab dia akan terus bergerak. Tetapi sebenarnya kita yang kena cemburu. Manusia yang melupakan masa. Kita yang kena cemburu dengan masa. Kan? Sebab masa memang tak pernah menunggu. Sebab tu kena betulkan. Masa mencemburi kita. Kalau kita tanya masa kata dia tak peduli dengan manusia. Mana kita yang kena cemburu dengan masa. Sebab tu surah yang pertama, demi masa. Demi masa. Sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kecuali orang-orang yang sabar dan kebenaran dengan kesabaran. Dua kata kunci. Sebab itu kita dalam episod sastra Islam tu. Kena dengan episod sebab itu kita akhirkan dengan ayat Al-Quran. Yang pertama. Baiklah. Saya faham benda ni tidak pernah selesai. Tetapi sangat menarik bagi kita di Malaysia, dan kita tahu gagasan sastra Islam ini tidak pernah habis dibincangkan. Dia akan timbul terskala dan dia akan menjadi gelombang. Reda menjadi tenangnya tasik, tetapi akan kembali balik. Tetapi kita tahu kita jemput Dr. Kamaria juga bukan hanya kosong. Jika kita nak lebih tahu tentang apa itu tentang sastra Melayu, dan sastra Melayu pula tidak dapat dipisahkan dengan Islam. Sebab kita tahu Melayu adalah Islam. Betul. Dalam Ensiklopedia Sastra Melayu ini, Dr. Kamaria juga sebenarnya kalau kita nak lebih tahu lanjut juga, ini bukan promosi Ensiklopedia ya. Promosi juga sebenarnya. Promosikan. Dalam Ensiklopedia Sastra Islam ni memang dalam Ensiklopedia Sastra Melayu ni ada satu bab yang ditulis oleh Dr. Kamaria yang bertajuk Islam sebagai sumber ilham sastra. Okey. Dalam ini mungkin boleh menusuri pemikiran Dr. Kamaria dengan lebih mendalam lagi. Jika nak, memang banyak buku-buku kajian beliau yang bersifat teori. Tetapi kalau nak tahu yang asas, lihatlah atau bolehlah melihat pemikiran Dr. Kamaria dalam Sastra Melayu, Ensiklopedia Sastra Melayu. Baiklah, saudara sejuti. Dan buku terbaru doktor. Buku terbaru. Okey. Kita promosi juga. Ini merupakan salah satu juga penghargaan yang diusahakan oleh Dr. Kamaria dan juga Dr. Mawar Syafi'i, iaitu Takmilah Syafi'i Abu Bakar sebagai pelopor. Di sini Dr. Kamaria telah boleh sikit memperkenalkan buku ni sebagai seorang penulis lebih adil lagi. Alhamdulillah ya, buku ni telah diusahakan oleh saya dengan sahabat saya lah, Dr. Mawar. Mawar ni semua orang tahu kan, dia juga memakai dua baju. Dia sebab kami boleh serasi tu insya-Allah ya. Jadi Takmilah ni sebenarnya apresiasi kami kepada adik guru kami lah, Syafi'i Abu Bakar ni, yang seorang ustaz ya, penjana tulis Takmilah. Bahagian pertama ada 10 bab, tulisan Syafi'i Abu Bakar, tak ada tulisan orang lain. Jadi dan tulisan ni memang tak dapat di mana-mana. Mungkin ada di majalah atau debat dalam buku, sebab Syafi'i dia tak pernah ada buku sendiri. Itulah kelemahan barangkali ya, orang dulu kan. Dia tak fikir pun buku KPI, tu KPI betul. Yang dipikir adalah sejauh mana hasil tulisan itu sampai kepada masyarakat dia, kepada pembaca, pada anak buah dia kan. Okey. Jadi ini yang eksklusif lah 10 bab ni. Saya sangat terharu bila saya pergi mengunjungi rumah Ustaz, saya panggil Ustaz Syafi'i Bakar ni, menyerahkan semua manuskripnya pada saya dengan Dr.
Dr. Mawar. Masya Allah, saya sangat terharu waktu tu. Dia kata ambillah manuskrip ni. Dia kata sebelum saya meninggal dunia, dia kata begitu je, kalau boleh terbitkanlah untuk anak bangsa saya. Dia kata saya usahakan dengan Pemerintah Usim. Dan bahagian kedua adalah analisis kami menggunakan teori takmilah itu. Jadi buku ni sangat penting sangat pada anak muda hari ni, generasi hari ni yang nak mengkaji tentang teori tempatan kan. Kita sekarang ni banyak teori tempatan kita yang hadir, alhamdulillah ya. Tanah air kita kaya dengan teori tempatan, dengan Takbudiyah tadi, dengan Pengkaedah Melayu Hashim Awang, dengan sekarang yang terbaru Dr. Samsudin Osman ya, Rasa Insaniyah kan. Kita ni kreatif lah ya orang kita ni. Jadi saya fikir ya buku ni sangat berguna dalam 10 bab juga ya. Maknanya kami saya dengan kawan saya lah ya, mengaplikasikan teori takmilah kepada banyak genre, bukan sekadar novel, cerpen, sajak, drama, hatta kepada buku komik juga. Buku komik juga boleh menggunakan takmilah sebagai analisis. Jadi saya fikir sangat berguna buku ni untuk generasi hari ini supaya memahami bagaimana takmilah ni pada tahun 1992 Syafi'i menjana teori ini, sejarahnya, sehingga sekarang tahun 2026 banyak yang lulus dengan takmilah, masya-Allah. Dia besarnya jasa ya Syafiq yang bahkan. Takmilah ni doktor dalam bahasa Melayu kalau kita boleh kata kesempurnaan. Ya, Jamal, Kamal, Syumul. Kesempurnaan ya, Islam itu. Mengarah kepada kesempurnaan. Jadi sempurnalah episod kita pada kali ini. Insya-Allah. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Kamaria Kamarudin di atas kupasan ataupun kupasanlah dalam episod yang ke-5 ini. Insya-Allah semoga yang beri manfaat pada kita. Okey, saudara sejati, sebagai mengakhiri episod kita pada kali ini, saya pada ucapan terima kasih, kita juga ingin mengenang dan juga mengenali jasa-jasa penulis-penulis yang telah pergi. Sekitar bulan Mei ini ada berapa orang penulis yang telah meninggalkan kita? Ya, bulan Mei kita kata bulan kehilangan individu, ada tokoh-tokoh sastra yang besar. Kita sibuk bekerja kan, hari-hari bekerja semua. Jadi kematian tu boleh datang bila-bila masa. Betul. Kita kan sibuk dengan kehidupan harian kan. Lepas tu dengar esok kawan sastra kan dah tak ada kan. Jadi kematian tu boleh singgah bila-bila masa. Jadi itu siapakah kan? Mungkin dia tak tahu kan. Di sini kita juga merakam sebagai salah satu kenangan, dan juga dalam episodnya kita merakam juga ucapan terima kasih dan juga taziah baik kepada keluarga penulis maupun kepada rakan-rakan penulis juga. Tapi apa yang penting, jasa mereka sebagai pengarang ataupun sejana telah meninggalkan impak yang besar kepada perkembangan sastra kebangsaan. Antaranya juga saya ingin merakamkan atas kepergian Allahyarham Said Muhammad Noor Tuan Long ataupun ringkasnya SM Noor. Okey. Begitu juga salah seorang juga sarjana yang penting juga yang telah banyak menghidupkan jasa-jasa dia dalam perkembangan sastra kebangsaan sebagai seorang sarjana, iaitu Cik Abdullah Cik Yah yang telah meninggalkan kita juga. Agak mengejutkan juga. Dia juga ada beberapa orang juga yang mungkin juga saya boleh sebutkan. Di antaranya seperti Profesor Dr. Ismail Abdullah. Itulah di antaranya. Seorang lagi Nasir. Betul juga rakan kita juga sebagai seorang penerbit juga, Nur Habuk. Tetapi mengejut juga kepergian beliau, iaitu Muhammad Nasir. Muhammad Nasir. Baik, kita ucapkan takziah dan semoga bakti dan khidmat mereka dalam meninggalkan jasa baik dalam bidang penulisan maupun pemikiran mereka dirahmati oleh Allah SWT. Baik, saudara sejuti, kita balik kepada yang asal tadi. 29 Mei ni akan bermulanya pesta buku Pesta Antarabangsa Buku Pesta PBL KL. Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, di tempat biasa WTC. Okey, semoga akan lahir juga karya-karya yang baik. Tapi yang penting adalah pembaca yang baik. Dan sini kita nak promosi sikit di Reruai di PBL KL, kita setiap hari ada program. Kita ada wacana, kita ada peluncuran buku. Di BP juga kali ini juga mendapat dewan yang besar juga, Dewan Tun Hussein On tak silap saya. Hussein On juga kekal, dan juga di situ tuan-tuan dan puan-puan bolehlah berkunjung ke dewan tersebut. Dewan tersebut bukan saja setakat buku-buku terbaru,
tetapi juga ada berbagai-bagai program yang telah diatur oleh pihak Dewan Bahasa dan Pustaka. Di situ mungkin kita boleh bertemu, bukan bertemu dengan saya dengan Sayuti, tetapi kita boleh bertemu dengan karya-karya baik Dewan Bahasa dan Pustaka maupun karya-karya yang lain lah. Boleh dapatkan tentatif jadual program di Dewan tersebut di Facebook Dewan Bahasa dan Pustaka. Nanti akan dikeluarkan jadual penuh program-program DBP sepanjang Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur. Okey, oleh itu kali ini saya bagi pada saudara Sayuti lah untuk menutup. Okey. Tidak, kami tak tutup-tutup lagi. Tak tutup-tutup lagi. Okey. Okey, terima kasih para pendengar setia. Audiosia Kupas Sastra KS episod kelima. Sudah 5 episod. Kami masih mengharapkan sokongan padu daripada peminat-peminat dan pecinta sastra, dan boleh kalau beri komen di laman sosial Facebook Dewan Bahasa Pustaka, YouTube yang ada menyiarkan Audiosia KS ini. Jadi insya-Allah kita akan berjumpa pada hari yang kemudiannya, episod yang ke-6 kita akan bawa satu topik penting, iaitu tentang gerakan sastra dan peranan persatuan penulis. Tajuk yang sangat penting untuk dikupas sekarang, dan begitu. Itu sahajalah untuk episod yang kelima ini. Kita berjumpa pada episod yang ke-6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.